Emas ni nak buat apa sebenarnya? Ramai orang sekarang beli emas sebab emosi. Nampak harga turun terus beli. Nampak orang lain beli pun ikut nak beli. Tapi tak pernah terfikir satu perkara asas bahawa setiap jenis emas ada tujuan yang berbeza. Dan bila tuan-puan bermula dengan tujuan yang tak jelas, inilah yang biasanya berlaku. Nak simpan emas jangka panjang tapi terbeli emas perhiasan. Nak pakai tapi terbeli pula gold bar. Akhirnya, strategi simpanan emas jadi tak efisien dan tak berkesan langsung. Penyimpan emas yang berpengalaman, mereka tentukan matlamat simpanan emas dan setiap individu boleh ada matlamat yang berbeza. Contohnya, kalau tujuan untuk dipakai perhiasan harian ataupun hadiah perkahwinan, sebenarnya emas 916 paling sesuai. Cantik, tahan lasak dan tetap simpan nilai. Tapi kalau tuan-puan bertujuan untuk simpanan jangka masa panjang, pilihlah emas 999 dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Spread lebih rendah dan lebih untung bila nak jual nanti. Dan kalau tuan-puan bertujuan untuk legasi ataupun wasiat keluarga, emas fizikal yang bersaiz besar seperti 100 gram, 250 gram ataupun 1 kilo sebenarnya lebih praktikal untuk diwariskan. So nampak tak? Bila tujuan jelas, setiap gram emas yang kita dah simpan dan kumpul jadi lebih tersusun dan lebih berstrategi. Buat sesiapa yang dah set matlamat tapi belum mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh mulakan hari ini melalui simpanan emas di akaun Emas Gap Public Gold. Boleh bermula dengan serendah RM100. Yang berminat boleh cepat-cepat komen emas di bawah ataupun isi pad biru untuk saya guide tuan-puan dengan sebaiknya.